Settle Azam Belen tengoklah perkembangan. Bahasa disclaimer awal-awal lah. Saya tengok ramai orang kita ni mudah sangat emosi sentar. Terutama dalam isu terbaru ni lah. Isu pelarian Rohingya. Saya tengok ramai nak jadi terpaling Melayu. Korang ni Melayu sangat ke? Yang terpaling lah apa semua, nak pergi gegar lah, nak pergi serbu lah, itulah. Pendatang asing pun kau nak pergi gegar lah apa semua. Kau terpaling Melayu sangat ke? Memang kau ni pure Melayu. Jadi kau kena buat benda ni semua. Jangan. Kita ni, negara ni ada undang-undang. Kalau kau buat tak kena, kau yang kena tangkap. Macam satu kes tadi saya tengok dekat mana lah. Dia pergi gegar. Tengok, pergi minta cek. Orang tu ada pasport, tak ada pasport apa semua. Buat apa semua tu? Bagilah pokok kuasa. Dia orang buat kerja, tak buat kerja, itu cerita lain. Tapi jangan bebankan diri kita. Buat benda-benda ni semua. Saya tengok orang marah dengan isu Rohingya ni. Apa yang korang marah sangat? Oh, pasal banyak sangat apa semua. Okeylah, ginilah saya nak tanya dengan korang lah. Why now? Fikir. Saya ajak fikir. Why now? Kenapa sekarang tiba-tiba timbul isu Rohingya ni? Saya tanya dengan korang. Isu Rohingya tu baru hari ni ke? Baru hari ni ke isu Rohingya ni? Dah berapa lama dah isu Rohingya tu? Tapi kenapa now? Why now timbul? Pup! Why? Kenapa? Mestilah ada sebab. Sebab itulah saya minta. Kita apa-apa isu, sabar, tenang, bijaksana, jangan masuk perangkap. Fikir, kena fikir. Masalah kita, ramai orang Melayu ni, emosi tak bertempat, tak nak fikir. Tak nak fikir. Kalau kita fikir, kita akan dapat, kenapa tiba-tiba meletup isu Rohingya ni pula? Siapa pula bakar sentimen pula? Betul tak? Siapa pula bakar sentimen? Contoh ni. Saya tunjukkan korang ni. Sekarang ni kalau kau tengok dalam isu Rohingya ni, saya tanya dengan korang. Kau perasan tak? Dalam isu Rohingya ni, yang banyak mainkan ni, artis, influencer. Perasan tak? Perasan tak perasan? Artis, influencer, orang-orang yang ada nama lah, mainkan isu Rohingya ni. Perasan tak? Contoh ni lah. Dengan saya memang kena fikir lah, sorry lah kan. Otak kena berjalan lah dengan aku ni. Nak kalau kena isap okok kan, lagi syahdu. Ni, contoh ni. Okey. Assalamualaikum guys. Saya sebenarnya saya tengah syuting dekat Langat ni guys. Saya suruh PA saya berhenti. Semata-mata saya nak tengok, saya tak faham tentang rumah ni. Ini rumah apa ni guys? Rumah buat sendiri ke ni? Saya tak faham rumah ni guys. Pelik lah. Dia betul lagi rumah ni. Tak faham rumah. Ada rumah macam ni kat sini. Tengok, pelik lah rumah ni. Dekat mana ni guys? Aku sebenarnya kat mana ni guys? Aku kat mana ni? Okey, Assalamualaikum guys. Saya tengah artis ni, Pak Azad ni. Ni Pak Azad, aku tak tahulah apa motif kau pergi sana, pergi rekod video, lepas tu buat macam-macam cara lain. Tapi pasal kau pelakon, kan, memang bidang kau lah. Tapi Pak Azad, kau jangan lupa, dulu pun king kau juga. Tak pasal-pasal kau kena pergi Batu Cave tu dulu. Ingatlah kes diorang ni, DJ apa benda lah diorang ni, grup. Tak pasal-pasal dah jadi politik perkauman dah pula. Padahal tak ada perkauman pun, isu tu bukan isu perkauman pun. Tapi dengan kau sampai kena pergi Batu Cave minta maaf lah apa semua. Pada seginilah. Hari ni kita kena bijak, jangan jadi bodoh. Dalam isu tu, isu ni tadi ni yang saya tunjuk ni, flat ni. Kecoh dah ni. Sebab artis yang buat benda tu jadi kecoh lah. Buat apa realiti dia? Ni. Realiti je akhirnya, apa yang disahkan?
Flat yang didakwa dibina secara haram oleh warga asing di Kampung Kenangan, Sungai Mukau, Hulu Langat kini didiami dua keluarga iaitu pemilik dan penyewa warga tempatan. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Nazrun Abdul Yusuf berkata pihaknya telah mengesan video tular berdurasi 47 saat di media sosial berhubung flat berkenaan pada Selasa. Katanya polis bersama Jabatan Imigresen Selangor pernah melaksanakan tindakan penguasaan menerusi eksekutif secara bersepadu di kawasan tersebut pada 28 Februari tahun lalu. Dalam operasi itu, katanya seramai 42 warga asing dikesan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah melibatkan 35 lelaki, 3 wanita, 2 kanak-kanak. Yes. Ni, kau boleh pergi dekat Facebook Majlis Perbandaran Kajang. Bertarikh 24 Disember 2020. Tadi bagi tahu tahun lepas buat operasi. Ni 2020 ni. Laporan harian pemantauan kerja di kawasan MPKJ, bahagian pembangunan Jabatan Kejutan MPKJ. Ha. Ha. So, benda ni bukan baru. Benda ni dah lama. Takkanlah tak tahu, bebal sangat dah tu. Apa? Ha? Mestilah tahu, takkan semata-mata pergi kebetulan lalu. Nampak apa flat apa ni pergi? Come on lah. Tak ada sebab lah. Tak, segini. Saya bukan nak backup Rohingya. Saya nak bagi tahu. Kita ni kena bijak. Kalau tidak, kau jadi bodoh. Kau apa cerita kes Tamim begitu? Tamim dari. Oh, mengamuk. Dia pergi patahkan. Lepas tu bagi tahu kebetulan lalu. Ni sama lah ni. Kebetulan lalu tengok flat ambil. Lepas tu acah-acah lagi. Apa kebodoh ni? Jangan masuk perangkap. Jangan. Saya minta lah artis ke influencer ke siapa. Dia ginilah. Aku bukan nak mendabik dada. Tapi korang ni baru muncul. Aku ni dah lama. So, oleh kerana aku dah lama, pengalaman aku dah tengok macam-macam ni. Bukan biasa-biasa aku tengok. Jadi aku nampak lah apa yang sedang berlaku ni. So, kalau korang ni, tak tahulah kalau korang dibayar, aku tak tahulah. Tapi kalau kau tak dibayar, mestilah ada akal untuk berfikir. Bercanau lah isu Rohingya ni. Tak payah nak jadi terpaling Melayu. Itu hari kuil pun macam tu juga. Dah reda dah. Cuba fikirlah guys. Fikir. Isu ni dah lama dah. Sebaliknya apa? Sebaliknya saya dah berbuih cakap. Non kunyit nak kekal berkuasa. Macam mana nak kekal berkuasa? Dia bagi tahu. Nak ulang balik. Bagi dengar balik ni. Pak Azad ke siapa-siapa lah mesti dengar ni. Tak faham. Mana video non kunyit ni? Diperbetulkan atau tasawur memberi satu sikap tidak manusiawi, bukan pilih untuk menjadi, kita tidak pilih untuk mewakili satu sikap dan sosok. Mana ni ke? Bukan. Ni. Salah. Dan sekarang hubungan dengan dulu kita pun RTS. Kan? Banyak sangat kalau video non kunyit ni. Ni ke? Baik, sekarang kita hadapi pilihan sebelah. Saya tangguh semua pilihan raya dan pilihan ni. Non kunyit nak kekal berkuasa. Dia nak kekal berkuasa mangkuk ni. Dia tak menang pilihan raya. So nak kekal berkuasa ni macam mana? Tak boleh. Sebab dia tak menang pilihan raya. Dia tak ada majoriti pun. Jadi dia kena ada darurat. Darurat baru boleh kekal berkuasa. Darurat boleh tangguh pilihan raya. Jadi macam mana nak dapatkan darurat? Ni kau dengar non kunyit cakap ni. Semualah yang nak jadi terpaling Melayu tu. Tak payah nak ni dengar ni. Saya jaga negeri ini. Pilihan saya tangguh semua pilihan raya dan kerja tumpu selamatkan ekonomi rakyat. Itu pilihan saya. Dia dah mengaku dah. Tangguh semua pilihan raya. Macam mana nak tangguh pilihan raya?
Darurat. Macam mana nak darurat? Itu sebab kau orang lupa ke? Kes India. Daripada tahun lepas 2024 lagi dah main benda ni. Hujung 2024. Tiba-tiba tegang pula Melayu dengan India. Tapi alhamdulillah lah. Orang Melayu tak masuk pangkap. India tak masuk pangkap. Sama itu hari. Kes Kuil Tamim tu mana lah? Sama itu hari kes babi. Sultan Selangor dah bertitah. Jangan ada, tak nak ada kandang babi, ladang babi kat Selangor. Dia umum. Kita ada teknologi babi apa semua. Non-kunyit juga yang umum. Tak faham ke? Apa tu Melayu kat bawah dengan Cina dah. Cina dah terasa dah. Pasal dia orang, yelah, ladang babi kan? Kita orang Melayu pun pantai. Melayu dah, Cina dah, India dah. Tapi alhamdulillah semua tak masuk perangkap. So bila Melayu, India, Cina tak masuk perangkap, siapa pula? Cuba fikir. Rohingya tu lah. Bangladesh ke. Inilah pula warga asing pula jadi mangsa. Dia perangatkan siapa? Melayu lah. Kita ni orang Melayu. Tak faham. Bukanlah saya cakap sepandai, tapi pengalaman aku, korang tu baru muncul lagi ni. Bukan aku nak belajar. Korang baru muncul lagi ni. Aku dah lama dah. Bukan kaleng-kaleng, aku punya kerja ni dulu. So kita faham, kita nampak game ni. Dan kenal non-kunyit ni, kau akan tahu dia siapa. Dia baruah. Tengoklah dalam dunia ni, negara yang wara ni, CIA punya kerja. Takkan tak nampak, tak boleh fikir ke, bebal ke? Sekarang ni, sabar, tenang. Orang Melayu sabar, tenang. Tak payah nak jadi terpaling Melayu. Engkau kalau betul nak jadi Melayu, ni negara ni dulu ni. Selamatkan. Rohingya memang masalah, betul. Betul, itu bukan aku, bukanlah saya nak menafikan Rohingya. Betul masalah, tapi engkau kena tengok. Kau tengok ni. Ni aku tunjuk kat korang ni. Aku siapkan untuk korang ni. Kalau korang tak nak fikir, aku tak tahulah. Aku siapkan untuk korang. Iklan jap. Enjoy exclusive flash sale. Buy one get one deals for flights, hotels, and attractions. Terusnya Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al-Thani berkenan menerima menghadap Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di Pejabat Baginda Emiri Dewan Corniche, di mana ia merupakan program rasmi pertama Dr. Wan Azizah dalam rangka lawatan kerja 3 hari. Dengar ni. Pelbagai isu berkepentingan kedua-dua negara dibincangkan dalam pertemuan itu. Dr. Wan Azizah turut mengambil kesempatan untuk menzahirkan ucapan terima kasih kepada baginda atas sumbangan $50 juta Amerika daripada kerajaan Qatar untuk program bantuan pelarian Rohingya. Mereka turut berbincang berkenaan langkah meningkatkan lagi hubungan dua hala antara kerajaan Malaysia dan Qatar. Beliau turut mengalu-alukan lawatan rasmi Emir Qatar itu ke Malaysia pada 7 Disember depan. Beliau melihat hubungan hukukuh antara dua negara itu akan memberi manfaat kepada ekonomi faham dan tak rakyat. faham? Dengar tak dengar? Yang korang nak jadi terpaling Melayu ni. Itu. Timbalan Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat jawatankuasa peringkat tinggi mengenai pengurusan etnik Rohingya Myanmar yang memegangkan UNHCR di Malaysia memutuskan agar dana Qatar Development Fund diselaras Majlis Keselamatan Negara dan Jabatan Perdana Menteri. Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pelarasan dana dari negara itu juga bakal melibatkan beberapa kementerian dan agensi lain serta badan bukan kerajaan NGO yang berkaitan. Suara Kuala Lumpur untuk membela pelarian Rohingya telah mendapat sokongan kerajaan Qatar semasa lawatan beliau ke negara itu pada 4 hingga 7 Februari lalu. Dari segi latihan kemahiran pula, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata Kementerian Dalam Negeri melancarkan projek perintis kebenaran bekerja kepada 300 etnik Rohingya pemegang kad UNHCR di Malaysia melalui 1 Mac ini. Faham? Itu. Yang nak jadi terpaling Melayu tu, faham ke tak faham ni? Saya tanya ni, sekarang ni. Yang nak jadi terpaling Melayu, Rohingya nak apa semua ni. Korang faham tak faham sekarang aku kongsi ni? Tak faham lagi? Inilah sebab kenapa kena ambil tahu. Ini bukan berpolitik, tapi kau kena faham. Orang politik ni, dia akan buat macam-macam. So, dana 50 juta USD tu, convert Malaysia berapa?
Mana duit tu? Itu sebab bila hari ni timbul, ni. Ikut saya, hidup Rohingya. Hidup Rohingya. Hidup Rohingya. Hidup Rohingya. Mari kita depan duduk buka topi. Mari kita buka topi dan kita hulurkan derma sedaya yang mungkin untuk rakyat Rohingya ini. Saya minta kita berikan derma ini. Saya buka topi saya ini untuk hulurkan derma, bukan untuk riak, bukan untuk negara. Sila kebukakan berapa duit yang ada. Sila kebukakan. Saya mohon supaya tanda prihatin kita. Ada 20 sen, bagi 20 sen. Kalau tidak 20 ringgit, kalau tidak 200 ringgit. Lebih baik 20 ringgit. Okay, thank you. Orang tak faham game diorang ni. Saya pun tak adalah cakap sepandai. Tapi macam saya cakap lah, pengalaman aku ni, pengalaman ni. Korang duduk melalak apa semua. Sebab tu Pudin Pokar bagi tahu apa? Apa Pudin Pokar bagi tahu? Ni. Kenyataan Pudin Pokar ni, apa Pudin Pokar bagi tahu? Saya baca kan, kenyataan Pudin Pokar. Rohingya tidak boleh diusir sesuka hati. Tapi kalau kau tengok ceplos-ceplos Walanon, dia mainkan isu Rohingya. Kau faham tak? Lepas tu nanti Rohingya, Qatar bagi lagi duit. Nanti Qatar bagi lagi duit kat kerajaan. Kat Malaysia lah. Untuk jaga pelarian Rohingya. Kau dah faham game dia orang ni. Isu dia sekarang ni, dia nak kita war. Chaos. Buat dengan Cina, tak jalan. Orang Melayu tak mengamuk. Marah-marah tak mengamuk. Buat dengan India, orang Melayu marah. Tapi tak mengamuk. Sekarang ni, Rohingya pula dijadikan sasaran. Kita lah ni. Nak bakar orang Melayu ni. Jangan percaya saya cakap. Fikir sudah tunjuk evidence dah. Semua dah besar panjang. Ada 1,900 kat YouTube. Ada 1,500 kat Facebook. Semua dah besar. Yang tengok aku semua dah berbulu dah. Tak ada yang tak berbulu. Ada yang tak berbulu ke? Semua dah berbulu dah. Dah ada otak. Ada otak semua boleh fikir. Tengok. Jangan nak dia terpaling Melayu. Misi kita selamatkan negara. Sebab kunci dia pada orang Melayu. Kau kena faham. Dia bakar sentimen. Fikir. Dia bakar Melayu dengan India. Kunci daripada orang Melayu. Kita ni 60%. Dia bakar sentimen babi pula. UAC dengan China. Orang Melayu juga. Takkanlah tak boleh fikir. Benar sangat ke? Bodoh sangat ke? Bebal sangat ke? Ni Rohingya. Siapa? Melayu juga. Tak boleh fikir ke? Jangan masuk perangkap. Kunci dia pada penyatuan orang Melayu kita ni. Ini kunci dia. Negara ni aman sebab orang Melayu. Negara ni akan rosak huru-hara, jahanam pun orang Melayu juga. So kita ni nak selamatkan negara ni. Rohingya masalah. Ya masalah. Ambil kuasa dulu. Selamatkan negara dulu. Itu sebab mereka tahu. Mereka bakar sentimen orang Melayu supaya chaos. Bumi hangus. Dapatlah darurat. Dapatlah non kekal berkuasa. Bodohlah korang. Masuklah yang artis-artis Malaysia ni, saya cakap gini je. Kalau korang ambil duit, aku tak tahu. Tapi kalau korang terpengaruh semua, saya harap duduk, fikir, jangan benak otak. Bodoh. Jangan semua benda nak politik. Ni politik lah, mangkuk ke tak tengok ke? Mereka bakar sentimen orang Melayu. Guys. Kunci dia pada penyatuan orang Melayu. Kita. So, saya harap sabar. Jangan buat benda yang bukan-bukan. Sabar. Kita nak menang dalam kotak undi. Non kunyit tengah giat nak dapatkan darurat sekarang ni. Korang jangan masuk dalam perangkap ni. Sabar.
kita ada penguatkuasa. Tak apa, biar dia orang buat kerja lah. Suka tak suka polis ke immigration ke, dia orang punya pasal lah, bukan kita. Yang penting kita jangan berpecah. Orang Melayu ni kena bersatu. Nak selamatkan negara ni, ada kuasa politik, baru boleh cerita. Tak ada kuasa politik, sembang apa? Dapat? Sampaikan kepada yang lain. Sampaikan kepada yang lain. Baik. Benda simple lah. Why now? Kenapa sekarang tiba-tiba timbul isu Rohingya ni? Fikirlah. Kita nak pilihan raya ni, sayang.